rinang utuhid bak wate asar. Wate asar. Yang lat takbiratul ihram yang salah. Luhu bantah bawahid. Luhu matang muhid, yang kau ujung, tidak kau ujung. Wate asar baru putuhid. Lat wate takbir. Yang wajib qada salat asar dan salat duhur. Man wajib qada. Beda yang kejut, yang benar kita pilih. Maka harus diperiksa hari ini. Apa enggaknya dia periksa ini? Jangan betul. Yang ramai jenuh asa-asa hana qada hulu kan. Mungkin itu sembahyang. Lagi anda juga. 3 lu 2 rakaat.